tengok dia ni depan tengok. Tapi kau mesti tahu ini adalah ini bukan apa-apa, tapi kita tak boleh tuntut IT di tempat orang yang kita lagi tahu tak? Ini adalah peraturan, ini bukan peraturan apa? Tangan kamu kan peraturan you cakap baik-baik sikit. Cakap baik-baik sikit. Siapa cakap yang baik-baik sikit? Kalau kau tambah lagi sikit, siapa buka? Ambil lah. Ambil. Saya tak kisah dia panggil polis. Tenang dia cakap dengan kamu. Tak kisah. Dia cakap kamu. Selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Fatimah Zahari, mengikut pertuduhan dia yang juga penganggur telah melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i dengan seekor kucing sehingga menyebabkan kucing itu mati. Hei, musibat-musibat kat luar sana tu. Yang budak-budak muda yang betul-betul kau orang fikir tu kau orang Islam sangat ke apa? Apa kau orang ni? Otak kau tak kat mana? Orang yang tak pakai, kau cakap apa? Orang yang tak pakai, perempuan yang tak pakai tudung ni bukan orang Islam. Yang tak ucap Assalamualaikum pun bukan Islam. Mana kepala banang kau belajar ni? Memang kau kem larang kau ni perangai. Kau ingat kau ni baru tahu sikit benda-benda macam gini. Yang baru tahu sikit ni kau belajar agama yang baru mula-mula tu. Kau terus nak hukum orang. Macam kau ingat kau tu apa? Kau Tuhan ke apa? Konon kau lah seorang kau orang Islam. Yang orang macam ni, kau terus charge. Ni tak bagus ni. Ni tak bagus ni, bukan Islam ni. Tak cakap Assalamualaikum. Kepala banang kau. Jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepada Iblis, maka Iblis akan bisa menerangkan dengan sangat jelas. Karena Iblis tahu persis kapan ayat itu turun dari langit. Kita mazhab Syafi'i. Mengapa bab tauhid kita tak ikut Imam Syafi'i? Baik. Imam Syafi'i ni dia kata kita mazhab fiqh Syafi'i. Kenapa mazhab tauhid tak ikut Imam Syafi'i? Pandai ni. Tak, yang sebenarnya bodoh. Dia nampak tak? Tapi dia termakan dengan TikTok. Okey? Jika engkau bertanya tentang ilmu hadis kepada Iblis, maka Iblis akan sangat pandai menjelaskannya. Karena Iblis tahu asbabul wurud dari hadis tersebut. Dan jika engkau bertanya